Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang penyuntingan buku yang telah kami lakukan. Jadi buku yang saya pilih untuk disunting adalah buku yang berkisahkan tentang seekor semut dan juga seekor burung. Penyuntingan buku kanak-kanak adalah proses meninjau, memperbaiki dan menyempurnakan naskah buku yang ditujukan untuk anak-anak. Penyuntingan ini bertujuan agar isi buku sesuai dengan tingkat pemahaman, minat dan keperluan anak-anak, serta menarik secara visual dan bahasa. Terdapat 6 aspek penyuntingan buku kanak-kanak. Jadi, aspek yang pertama adalah bahasa dan gaya penulisan. Jadi, penyuntingan ini dia menggunakan perkataan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak, di mana ayatnya ringkas, jelas dan mudah difahami oleh kanak-kanak. Nada penulisan juga harus menarik serta sesuai dengan dunia kanak-kanak. Aspek yang kedua adalah struktur dan jalan cerita, di mana jalan cerita dan struktur dia mempunyai bahagian pengenalan, perkembangan dan juga penutup yang jelas. Selain itu, jalan cerita mestilah mudah diikuti dan juga logik. Unsur konflik dan penyelesaian sesuai dengan tahap pemikiran kanak-kanak. Aspek yang ketiga adalah watak dan juga dialog. Watak mestilah menarik dan dekat dengan dunia kanak-kanak. Selain itu, dialog juga mesti mencerminkan cara kanak-kanak bercakap. Nilai moral atau pengajaran mestilah disampaikan secara semula jadi tanpa terlalu mengajar. Seterusnya, aspek yang keempat adalah ilustrasi dan susun atur. Ilustrasi dan susun atur ini di mana gambar menyokong teks dan menarik perhatian kanak-kanak. Susun atur teks dan gambar mestilah memudahkan pembacaan kanak-kanak. Selain itu, warna dan gaya ilustrasi mestilah bersesuaian dengan kumpulan umur sasaran. Aspek yang kelima adalah keserasian dengan peringkat umur. Jadi, untuk bayi dan kanak-kanak kecil, buku itu perlulah mempunyai lebih banyak gambar dan mempunyai sedikit teks. Manakala untuk kanak-kanak prasekolah, cerita ringkas dengan ayat mudah. Untuk kanak-kanak yang lebih besar, jalan cerita lebih kompleks dan melibatkan emosi. Dan aspek yang terakhir adalah unsur pendidikan dan nilai murni, di mana buku ini haruslah menyampaikan nilai positif dalam cara yang menyeronokkan. Dan buku ini harus juga mengelakkan kandungan yang tidak sesuai dengan perkembangan kanak-kanak. Aspek pertama yang saya telah sunting dalam buku cerita adalah dari segi aspek bahasa dan juga gaya penulisan. Jadi di mana dalam versi asal cerita ini dia menggunakan ayat yang agak pendek dan kurang deskripsi, di mana dalam versi suntingannya ayat telah diperpanjangkan dan ditambah dengan unsur perasaan. Contohnya seperti ayat asalnya adalah memetik sehelai daun dan menjatuhkannya ke dalam air, tetapi dalam versi suntingan ayatnya diperjelaskan lagi, yaitu tanpa berlengah, burung merpati segera memetik sehelai daun dengan paruhnya lalu menjatuhkannya ke dalam air berhampiran semut. Jadi di mana di sini ayat ini dapat membantu kanak-kanak untuk berimajinasi dengan lebih baik dan juga untuk memahami jalan cerita bagaimana cara burung itu dapat menyelamatkan semut. Yang kedua adalah dari segi aspek kandungan dan juga tema, di mana tema cerita ini ialah tentang persahabatan, tolong-menolong dan juga kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Walaupun tema ini sudah jelas dalam versi asal, suntingan ini memberikan lebih banyak rincian untuk memperkukuhkan mesej moral dalam cerita. Dalam versi asal, semut hanya berkata, "Saya akan menolongmu suatu hari nanti." Tetapi dalam versi suntingan, semut akan berkata, "Terima kasih burung merpati, engkau telah menyelamatkan nyawaku. Aku berjanji akan menolongmu suatu hari nanti." Ayat ini menekankan nilai bersyukur dan berjanji untuk membalas budi. Aspek yang ketiga pula, di mana struktur dari segi aspek struktur dan juga aliran cerita. Struktur asal cerita ini agak mudah, tetapi ada beberapa bahagian
yang agak mendatar. Oleh itu, dalam suntingan ini, cerita telah dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu bahagian pertama adalah pertemuan di tepi sungai, di mana babak ini memfokuskan kepada bagaimana burung merpati menyelamatkan semut pada awalnya. Jadi, pada bahagian kedua adalah ancaman di hutan. Jadi, bahagian ini menceritakan bagaimana semut membalas budi burung merpati dengan menyelamatkan burung merpati daripada pemburu. Dari segi aspek keempat pula adalah daripada ketepatan fakta, di mana burung merpati memetik daun. Versi asal tidak menyebut bagaimana burung tersebut memetik daun. Dalam suntingan ini, dia telah dinyatakan bahawa burung memetik daun dengan paruhnya yang menunjukkan jalan ceritanya dengan lebih realistik, di mana burung tersebut mendapatkan daun itu melalui paruhnya. Jadi yang kedua adalah semut menggigit manusia dan haiwan lain. Jadi di dalam dunia sebenar, semut memang menggigit sebagai mekanisme pertahanan diri. Oleh itu, tindakan semut menggigit kaki pemburu dalam cerita ini adalah logik dan mudah diterima oleh kanak-kanak. Yang terakhir adalah dari segi ilustrasi dan juga tata letak. Jadi, beberapa cadangan ilustrasi yang sesuai telah dicadangkan untuk dimasukkan dalam buku tersebut, di mana ilustrasi pertama adalah ilustrasi di mana semut yang terjatuh ke dalam sungai terkapai-kapai dengan arus yang deras. Selain itu, ilustrasi yang menunjukkan burung merpati di atas dahan pokok yang menjatuhkan daun ke dalam air. Selain itu, ilustrasi menunjukkan pemburu sedang menarik busur dengan anak panah yang ditujukan ke arah burung merpati. Akhir sekali, di mana ilustrasi yang menunjukkan semut menggigit kaki pemburu menyebabkan pemburu melompat-lompat. Jadi di sini, dengan ilustrasi tersebut, kanak-kanak dapat berimajinasi dan juga membayangkan kisah cerita tersebut dengan lebih baik dan menolong mereka untuk memahami bagaimana cara semut dan juga burung tersebut menolong antara satu sama lain.